Walaupun kecil pada peta dunia, Taman Negara ini menyimpan 1000 cerita. Di sinilah kita belajar tentang keberanian, ketenangan dan menghargai alam semula jadi. Assalamualaikum, salam kembali ke channel Engku Explorer. Hari ini kami akan mendaki ke Pantai Keracut di mana terletaknya taman negara terkecil di Malaysia, iaitu Taman Negara Teluk Bahang. Bila sebut taman negara, kita bayangkan hutan luas, gunung tinggi, sungai yang panjang. Tapi bagaimana kalau saya beritahu taman negara ini adalah yang terkecil di dunia? Taman negara ini diiktiraf paling kecil berdasarkan keluasan rasminya. Walaupun kecil, statusnya tetap taman negara yang sah. Di sini, uniknya bukan soal besar atau kecil, tapi nilai sejarah dan simboliknya. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita terlalu mengejar sesuatu yang besar. Tapi yang kecil pun boleh memberi makna yang besar. Tempat ini mungkin kecil pada saiz, tapi besar pada cerita. Inilah permulaan eksplorasi sebenar, dari pesisir pantai menuju ke jantung hutan. Saya Engku dan anda sedang menonton Engku Explorer, kerana setiap perjalanan menjadikan hidup lebih bermakna. Kami dah sampai dekat kawasan Taman Negara Teluk Bahang, Pulau Pinang, okey. So sebelum masuk kita kena register dulu. Tak salah saya kena bayar seorang RM10 untuk orang dewasa kot. So kita pergi tengok kaunter dulu, okey. Let's go. Kena scan lagi ya? Ya. Daftaran kena scan lagi ya? Wajib ya? Kalau kita tengok dekat depan ni adalah pejabat Jabatan Perhutanan, di mana kita sebelum kita masuk kita kena buat registration dengan bayaran seperti mana yang tadi kita cakap, RM10 seorang dan RM5 untuk kanak-kanak. Dan ini adalah signboard dia. Kita menuju ke Taman Negara. Kami dah register untuk masuk ke gerbang Taman Negara Pulau Pinang, so kami akan shoot pergi ke puncak dia untuk Taman Negara Pulau Pinang terletak di barat laut Pulau Pinang. Lebih tepat lagi adalah Teluk Bahang. Merupakan taman negara pertama diwartakan di negeri ini. Keluasan rasmi 1,213 hektar bersamaan kira-kira 12.13 km persegi. Taman ini unik kerana mempunyai hutan Dipterocarpa, tanah rendah, pantai semula jadi seperti Pantai Teluk Kampi dan Pantai Keracut, tasik meromatik, tasik semula jadi yang menggabungkan dua lapisan air masin dan air tawar. Laluan kanopi hutan yang menghijau, bukit bukau, habitat penyu dan pelbagai spesies flora dan fauna. Hutan ini menggabungkan hutan hujan tropika dan kawasan pantai dalam satu perlindungan. sekarang kita berada di Pasir Panda dan tempat dia sangat cantik dan luar biasa. Perjalanan kali ini bukan bermula di tengah hutan, tetapi di pesisir pantai. Di antara bunyi ombak dan hembusan angin laut, inilah laluan kami menuju ke Taman Negara. Untuk sampai ke pintu masuk, kami memilih menyelusuri pesisiran ini. Di sebelah kanan, lautan luas yang seolah tiada penghujung. Di sebelah kiri, hutan hujan yang menanti untuk diteroka. Setiap langkah di atas pasir terasa seperti satu permulaan, seolah-olah alam sedang menyambut kedatangan kami. Sedikit demi sedikit, bunyi ombak mula menghilang, diganti dengan suara cengkerik dan desiran daun. Di sinilah peralihan berlaku dari dunia laut ke dunia rimba, dan di hadapan kami pintu masuk Taman Negara. Perjalanan ini mengajar kami satu perkara. Untuk sampai ke destinasi yang hebat, kita perlu menikmati setiap langkah perjalanan.
Kami sekarang dah berada di persimpangan ya antara Monkey Beach, Sungai Tukun di sebelah kiri ni, dan kalau nak menghala ke Teluk Kampi dan Pantai Keracut, kita pergi ke arah sini. Okey. So perjalanan kita nak pergi ke Pantai Keracut ni agak-agak lebih kurang dalam 45 minit ah. Slow okey. Jom. Dia ada tulis signboard ni, rahsia pokok bakau. So kawasan ni agak panjang ke dalam. Terdapat banyak kawasan bakau yang luas jugalah kat dalam ni. Sekarang kita ni dah tak sampai separuh perjalanan lagi lah. Untuk pengetahuan semua, kita selalu minum air sasi kan. So ni lah pokok sasi. Sebab saya tak bawa pisau apa-apa. Tidak, kita boleh kopek ni, kita boleh bau dia. Dia akan bau sasi, air sasi. Di sebalik kesibukan kota Georgetown, tersembunyi sebuah dunia yang memanggil jiwa-jiwa pecinta alam. Hari ini, kami melangkah masuk ke rimba purba di Taman Negara Pulau Pinang. Sebuah hutan yang berusia jutaan tahun, diam tetapi penuh rahsia. Setiap langkah di laluan ini bukan sekadar perjalanan fizikal. Ia adalah ujian sabar, ujian nafas, dan ujian hati. Ada saat kaki terasa berat. Ada ketika dada meminta rehat. Namun jauh di hadapan, sebuah pantai tersembunyi sedang menunggu. Pendakian ini bukan tentang sampai ke destinasi semata-mata. Ia tentang setiap degupan jantung, setiap titih peluh, dan setiap doa yang terucap dalam diam. Kerana alam sentiasa mengajar kita satu perkara. Untuk sampai ke keindahan, kita perlu berani melangkah. Demi langkah, kami bergerak bersama. Di hadapan kami, laluan mata air menjadi sempadan antara ragu dan yakin. Hai. So kami berehat start dekat pondok pertama ni. Okay. Setelah penat mendaki dekat depan tu tadi, boleh tahan juga dah lama juga tak masuk kat kawasan ni. So bila sekali-sekala masuk, barai lah. Apa pun, kita minum dulu air tanah. Di sini, di pondok kecil ini, kami rehat seketika, menenangkan diri dan mengumpul tenaga untuk perjalanan seterusnya. Sampai dekat persimpangan Sungai Tukun ke. Tu kat bawah tu jalan. Kita akan turun ke arah Sungai Tukun. Saya masa balik. Sekarang kita pergi Keracut dulu. Go. Let's go. Tadi selepas persimpangan Sungai Tukun, kami meneruskan perjalanan ke Pantai Keracut. Dan sekarang depan saya ni adalah Bukit Belah. Dikatakan 7 orang lelaki membelah bukit ini hanya dalam masa 10 hari, tanpa mesin, tanpa jentera. Hanya kudrat dan tekad yang lebih keras daripada batu. Inilah Bukit Belah. Selepas melewati Bukit Belah, di puncak dia sikit, kita akan ada tempat rehat macam ni lah. So ini sebenarnya persimpangan ke trail Batu Hitam. Dan di belakang saya ni merupakan batu bara
Kalau kita boleh tengok sikit belakang ni, inilah batu dinamakan batu bara. Batu ni dah berjuta-juta tahun ya. Dulu dia adalah satu bara yang ketinggian dia punya kepanasan tu 1300 darjah Celsius. In 20 minutes. 20 minutes, yeah. But usually I am easier for the pole. It's better. At least you learn where to go, take the Grab or the yes. bus. It's better. Sejenak berhenti bukan hanya untuk minum, tapi juga untuk merapatkan hubungan dan menikmati keindahan alam. Dari persimpangan Bukit Belah, perjalanan kami belum selesai. Kami tinggalkan celahan batu dan melangkah lebih jauh ke dalam rimba. Denainya semakin sunyi, hanya bunyi alam menjadi teman. Di sinilah kesabaran diuji sekali lagi, kerana setiap selekoh membawa persoalan. Berapa jauh lagi untuk sampai? Namun, kami terus melangkah, kerana setiap perjalanan yang bermakna tidak pernah berhenti di setiap persimpangan. Langkah demi langkah, kami terus menyelusuri denai yang seakan tiada penghujung. Rimba ini sunyi, namun setiap desiran angin membawa cerita. Penat mula terasa, tetapi semangat masih menyala. Di tengah hutan begini, kita belajar satu perkara. Untuk sampai ke keindahan, kita harus setia pada perjalanan. Dan selagi kaki mampu melangkah, kami tidak akan berhenti. Boleh tahan juga. Dah lama dah kami tak masuk hutan ni. Last masuk ingat sebelum PKP kot. Kalau tengok banyak jugalah perubahan dari segi dulu kalau nak masuk tak perlu bayar kot, tak silap saya. Tapi sekarang RM10 seorang. Lepas tu ada ranger jaga dekat persimpangan-persimpangan yang tertentu. Dulu tak ada. Jadi apa yang penting, kita kalau masuk ni jaga adab, jaga kebersihan. Kalau bawa sampah tu, bawa balik, jangan tinggal. Itu yang penting. Saya dah berjalan ni dah nak sampai lah. Kalau ikut tu tak jauh dah lah. Belakang saya ni boleh nampak Tasik Merah Romantik. Depan ni ada sungai. Maknanya kita dah betul-betul nak sampai lah. Dalam sunyi denai ini, saya sedar perjalanan ini bukan sekadar menuju pantai. Setiap akar yang perlu dipijak, setiap tanah yang tidak rata, seperti cabaran hidup yang tidak pernah benar-benar lurus. Ada masa kita penat, ada masa kita hampir mahu berhenti. Namun hidup tidak pernah menunggu kita bersedia. Langkah mungkin kecil, tetapi selagi kita tidak berpatah balik, kita masih bergerak ke hadapan. Kerana dalam setiap perjalanan, bukan destinasi yang membentuk kita, tetapi siapa diri kita ketika memilih untuk terus melangkah. Dan ketika langkah hampir keletihan, sesuatu yang halus menyapa deria. Itu bukan lagi bunyi angin di daun, itu adalah ombak. Bunyi yang mengingatkan kami setiap sabar pasti ada penghujungnya. Dalam hidup juga begitu. Kadang kita belum nampak hasilnya, tetapi tanda-tandanya sudah hampir. Dan di hujung rimba ini, keindahan sedang menunggu, setia seperti ombak yang tidak pernah berhenti kembali. Dan akhirnya,
hutan memberi laluan kepada laut. Di hadapan kami terbentang keindahan yang selama ini hanya dibayangkan. Setiap titik peluh, setiap langkah yang hampir putus asa terbayar di saat ini. Tasik Merometik dan tasik ini adalah tasik semula jadi. Inilah Pantai Kracut. Sunyi, damai, seolah-olah alam menyambut kami dengan pelukan angin dan deruan ombak. Kadang-kadang kita perlu meredah hutan yang panjang untuk benar-benar menghargai luasnya lautan. Finally, dah sampai kat Pantai Kracut dah. So suasana tengok kat sini lain macam sikit. Tenang aja, okey. Kat sini kalau main relax-relax memang best lah. Okey, jom kita pergi jalan kat jeti, kita pergi tengok penyu. Let's go. Dan di sinilah kami berdiri, bukan sekadar sampai ke destinasi, tetapi sampai ke satu rasa syukur yang sukar digambarkan. Di hadapan mata, laut membiru tanpa penghujung. Seluas mata memandang. Warnanya seakan lukisan alam, tenang tetapi penuh kekuatan. Setiap ombak yang datang dan pergi mengingatkan kita tentang hidup, jatuh dan bangun namun tidak pernah berhenti. Di sini, hati yang kusut terasa lapang, fikiran yang berat terasa ringan. Kerana apabila laut membiru terbentang di hadapan, kita sedar betapa kecilnya resah kita di hadapan luasnya ciptaan Tuhan. Akhirnya sampai di Pantai Kracut. Kami teruskan jalan kaki ke depan ni sikit. Kita ada pusat konservasi penyu ya. Tadi kami melintasi jambatan gantung di mana di jambatan tu adalah merentasi tasik Merometik. Dan sekarang kami menuju ke pusat penyu lah. Pusat pemeliharaan penyu. Di sinilah alam dan kehidupan bersatu. Di antara hutan yang rimbun dan pantai yang tenang. Tempat penyu kembali ke rumahnya. Tanpa kita duga, Pulau Pinang yang terkenal dengan kota metropolitannya yang sibuk masih menyimpan keajaiban alam. Di sini, di pinggir hutan dan pantai yang damai, penyu-penyu kembali mendarat, mengingatkan kita bahawa alam tetap ada walau di tengah kesibukan kota. Sekarang kami dah sampai dekat tempat penyelidikan penyu. So kat sini dekat Teluk Gampi, Pantai Kracut. So dekat sini tempat penyu-penyu naik, mereka menetah kat sini lah. Okay, so kat dalam ni tempat pembiakan dia. Usaha pemeliharaan penyu dijalankan. Pusat Konservasi Penyu Pulau Pinang menjadi tempat bagi generasi baru penyu belajar bertahan sebelum dilepaskan ke laut. Setiap penyu yang diselamatkan dan dilepaskan memberi harapan untuk generasi akan datang. Okay, sekarang kita berada di tempat penyu dan nanti kita akan meronda dan tempat penyu ni macam museum. Kat depan saya ni ada banyak penyu tapi kat tengah tu tak ada penyu. Tak tahu lagi mana. Tempat ini bukan sahaja sebagai pusat pemeliharaan, malah sebagai ruang untuk kita mempelajari kehidupan penyu secara dekat. Dari peringkat anak hingga dewasa, setiap langkah mereka dipelajari dan dijaga, memberi kita peluang menghargai keajaiban alam ini. Di sini, kita belajar bukan sahaja tentang penyu,
tetapi tentang pentingnya menjaga alam untuk generasi akan datang. Kat belakang tu, yang dalam sangkak tu semua tempat pengeraman teluk penyu lah. Okay. Tu dia pengeram kat sini. Ada kawasan dia, kat sana pun ada lagi. Okay. So boleh tengok dalam sangkak tu semua, ada teluk tu dalam tu. Buat menarik apa yang ada kat Pantai Kracut ni. Sini. Okey. Belakang saya ni jeti Pantai Kracut. Okey, so kat sini memang tempat yang paling best untuk kaki-kaki pemancing. Okey, yang mana suka memancing ikan, semua spot sini memang best lah. Daripada orang beritahu macam-macam ikan yang ada. Okey. Dan kat dalam ni kita boleh berehat. Dia ada dewan. Sebelah sana ada surau yang telah semua dah dibaik pulih. Okay, dulu masa kami main agak teruk sikit lah kawasan ni. Bukan teruk je lah, surau dia pecah, toilet dia pun pecah. Mungkin sebab faktor kekurangan kaki tangan yang menjaga kat sini. Okay. Dan toilet pun dia pada buat elok lah sebelah sini semua. Okay. Kalau kita nak main macam kita letih lah, kita bercamping kat sini, kalau macam ada setengah orang takut nak mandi sungai lah kan. Kita ada toilet dia pun daripada buat cantik lah. Okay. Laut kat sini kita tak boleh nak mandi lah. Laut kat sini sebab dia banyak jellyfish. So yang jenis sangat-sangat berbisa. Okay. So memang mereka tak akan bagi kita mandi. Takat nak main tepi-tepi pantai ni boleh lah. Tapi pantai dia memang awesome. Hampa boleh main tengok. Dia pantai dia panjang. Boat. Kalau siapa yang malas nak hiking, naik boat. Balik. Sewa dalam, kalau tak silap, 200 kot. RM 200. So boleh try. Dan nanti kita pergi kat belakang sana. Kat belakang sana kita ada tapak camping. Okay. So tapak camping kat sini dia best. Dia punya feel tu lain macam sikit sebab dia dekat tepi pantai kan. Okay. Kita akan masuk ke dalam tu sikit. Kadar sewa dia pun boleh tahan lah sebab kita nak kena sewa guide, sewa tapak. Okay, so nanti kita pergi tengok kat belakang tu tapak kemah. Let's go. Hello, yeah. There. Total. You just go walk this way. Go straight. Yeah, down there in front there. Okay, it's still open until 4:30. Okay. Okay. Jom kita pergi tengok fasiliti yang ada dekat kawasan sini lah. Okay, so ini dewan dia. Okay, kat dewan ni dia ada kipas angin lah, semua lampu semua ada. So boleh guna malam. Ini bergantung kepada kita punya request, permintaan kita masa kita nak buat camping dekat sini lah. Okay, depan ni toilet. So toilet dah dibaik pulih, cantik. Okay, dah tak macam dulu. Sini tempat mandi. Okay, dia tak campur. Toilet asing, bilik mandi asing. Okay. Okay. Ini tempat mandi lah. Okay. So macam saya beritahu tadi lah, toilet dekat tempat mandi mereka asingkan. Yang tu yang bagus sikit. Tak payahlah semua nak pergi satu tempat je. Okay. So sekarang kita pergi kat dalam tapak perkemahan dia. Let's go. Kita dah sampai kat tapak perkemahan Pantai Kracut. Okay, tapak dia luas. Tapak dia sangat luas. See? Okay, dia siap ada meja, ada tempat kita masak. Tapak perkemahan ni luas. Memang luas, boleh masuk banyak kemah. Tak tahu nak kata lah berapa, tengok saiz dah juga kan. Okay, kat sini pun dia dah bagi kita dapur, siap kawasan dapur lah. Okay, kalau kita nak masak atau nak buat potong-potong sayur ke, daging-daging ayam ikan kan. Okay, toilet pun kat sini rupanya dah ada toilet lah. Kat sini pun dia pada buat toilet juga. So best lah, fasiliti dia dah
orang kata okey dah kat sini. Pengalaman kami camping kat sini 2 kali lah. Dah ingat dah hampir, kalau tak silap lah, almost 6 tahun, 7 tahun yang dulu. Masa tu tak ada kawasan ni, dia tak buat lagi lah bilik air ni. Jadi tak ada. Dapur-dapur ni ada, semua beberapa kawasan pokok daripada tebang lah tengok. So jadi luas sikit lah tempat ni sekarang. Memang best lah. Saya sangat recommended kalau siapa suka camping, main camping kat sini. Sebab dia punya vibe lain macam sikit. Cumanya kat sini mereka tak bagi kita buat unggun api atas faktor keselamatan dan kita nak jaga kawasan ni lah. Sebab kalau kita duk buat pembakaran nanti takut merebak. So mereka tak bagi lah kita buat unggun api kat sini. Melihat tapak kemah ini, tiba-tiba teringat suatu masa dulu. Di sinilah kami mula mendirikan kemah pertama. Hari-hari penuh ketawa, cerita dan pengalaman yang tak terlupakan. Kita gerak masuk. Hari semakin petang. Setelah berehat dan mengumpul tenaga, tibalah masanya untuk meneruskan perjalanan. Tapak kemah ini meninggalkan kenangan, tetapi langkah kami tetap ke depan, menjejaki laluan baru yang menanti. Denai ini membawa kami lebih dekat dengan alam. Setiap langkah menyatukan kita dengan kehijauan hutan, bunyi alam dan udara segar yang menenangkan. Kawasan berpayung. Kalau kita tengok signboard ni, belah kiri saya ni adalah laluan yang menaik bukit ni. Sebenarnya laluan ni pergi ke Teluk Kampi dan Bukit Batu Hitam. Laluan ni pernah kami daki satu masa dulu, berkali-kali jugalah. Memang pacak lah. Pacak sangat-sangat. Nak sampai ke puncak dia, lepas tu kita kena turun. Lepas tu ada lagi 2 simpang. Satu menghala ke Teluk Kampi belah kanan, belah kiri menuju ke Bukit Batu Hitam. Bukit Kayu Hitam pula. Bukit Batu Hitam teringat saat pertama kali mendaki di sini. Setiap batu, setiap denai penuh cabaran dan kenangan. Trek menuju Teluk Kampi pula menyimpan keindahan yang tak pernah pudar. Laut biru yang menenangkan dan hutan yang rimbun memberi rasa damai. Setelah meninggalkan pantai, perjalanan diteruskan. Setiap langkah membawa kita lebih dekat dengan keindahan alam yang menanti. Dan setiap detik mencipta kenangan yang baru. Okay guys,
Akhirnya tiba di Sungai Tukun, tempat yang sempurna untuk berehat dan melepaskan penat. Air yang jernih menyegarkan, suasana damai mengingatkan kita kenikmatan sederhana alam semula jadi. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita terlalu penat mengejar. Kerja, tanggungjawab, komitmen, semuanya menuntut tenaga. Hari ini, kami pilih untuk berhenti seketika. Datang ke sini untuk beri ruang pada diri sendiri bernafas. Bila tangan sentuh air yang sejuk ini, rasa macam segala beban perlahan-lahan hilang. Air yang mengalir ini macam ingatkan kita hidup juga perlu terus mengalir. Tak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Inilah terapi paling jujur. Tak perlu mahal, tak perlu mewah. Cukup dengan alam, cukup dengan bunyi air, cukup untuk buat hati rasa ringan semula. Telah main mandi kolam kat sini, Syak. Tengok ni. Kalau korang nak hiking, kena datang kat sini lah. Taman Negara. Syak, saya dah pergi dah. Dia dah sebut. Tadi aktiviti di Sungai Tukun, kami mandi, masak Maggi, makan, rehat-rehat. So sekarang dah petang, jam pun menunjukkan 6.30 petang. So kami nak bergerak keluar. So inilah trip seberingkas dari pengalaman pergi ke Pantai Kerachut, Sungai Tukun. Nanti kita jumpa di depan. Kadang kita tak sedar yang kita cuma perlukan satu hari untuk rehat, untuk tenangkan fikiran dan untuk ingat balik apa yang betul-betul penting dalam hidup. Explorations makes your life better. Bukan sekadar jelajah tempat, tapi jelajah jiwa. Sampai jumpa di perjalanan seterusnya. Okey. Sampai di sini dulu untuk trip kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di trip yang akan datang. Jangan lupa follow, like dan subscribe. Assalamualaikum.